kita ada lagi satu hari insya-Allah esok untuk menunggu Syawal tiba. So, tuan-tuan dan puan, walaupun kita nak menunggu kedatangan Syawal ni dan berakhirnya bulan Ramadan, jadi jangan kita lupalah tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, solat, zakat dah bayar ke belum, dan kepada mereka-mereka yang akan buat bakar lemang kejap lagi ataupun esok, jangan diniatkanlah seawal tu, janganlah kita niatkan, oh ini aku ni bakar lemang ni, panas-panas ni kan, susah nak berpuasa ni, mungkin aku tak berpuasa lah. So jangan kita niatkan awal-awal macam gitu. Niatkan pada diri kita, pada sanak saudara kita, rakan-rakan kita yang sama-sama bakar lemang tu, kita niatkan, ya Allah berikan aku kekuatan, ya Allah berikan aku kebaikan, kesihatan yang baik untuk aku membakar lemang ini, kerana ini adalah untuk aku berikan kepada keluarga aku, berikanlah aku kekuatan, ya Allah. So doalah yang baik-baik. Jangan kita terus-terus nak doa tu kita tak nak berpuasa kan. Memanglah keadaan panas itu juga satu ujian bagi kita. Allah dah bagi kita sebulan kita berpuasa dengan sempurna. Ujung-ujungnya kita nak tuang, alamak sayanglah. So kepada mereka yang akan membakar lemang, anda adalah orang-orang yang hebat, insya-Allah. Anda adalah orang-orang yang sangat kuat. Sekiranya anda dapat berpuasa penuh, insya-Allah. So jom kita nak balik dah. Tadi beli ayam 2 ekor. Dia harga macam biasa, 2 ekor RM50. Dan saya tak pakai lemang. Lemang pun lemang tunjuk-tunjuk aje. So insya-Allah bila nak balik raya, saya tak balik raya kan. Saya balik ke Dengkil saja. Ini Bukit Beruntung ke Dengkil, sejam lebih insya-Allah sampai. Dan kepada mereka yang driving sedang pulang ke kampung, saya mengucapkan driving lah elok-elok, pandu dengan cermat. Jangan nak laju-laju, tak payah. Kampung tu ada, dia akan tunggu kita. Dan jangan kita nak kejar-kejar, dia tak lari. Dan kepada abang-abang yang memandu kenderaan berat, berhati-hatilah, anda bukan berseorangan. Ramai lagi dekat atas jalan raya tu. Pastikan kenderaan anda juga dalam keadaan yang sempurna. Keselamatan itu sangat penting. Dan selamat Hari Raya.